Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Ramadan Karim. Hari ini sebagaimana biasalah persidangan media oleh ahli-ahli parlimen kumpulan pembangkang. Sebagaimana yang kita maklumi sepanjang 4 hari persidangan minggu ini, ahli-ahli parlimen kumpulan pembangkang kita telah turut serta dalam membahaskan beberapa rang undang-undang, antaranya rang undang-undang kualiti alam sekeliling pindaan 2026, rang undang-undang pembekalan tambahan 2025, 2026 dan rang undang-undang tambahan yang tadi, itu rang undang-undang yang telah dibentangkan untuk bacaan kali kedua dan kita telah mengambil bahagian dengan sepenuhnya ahli-ahli parlimen daripada kita, So, hari ini persidangan akhbar kita melibatkan 2 lagi rang undang-undang yang akan dibentangkan untuk bacaan dan perbahasan kali kedua pada 2 hari bulan Mac, hari Isnin depan, dan 3 hari bulan Mac, iaitu yang pertamanya rang undang-undang Perlembagaan Pindaan nombor 2 2026 DR 5 2026, iaitu pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan pemisahan kuasa di antara peguam negara dan juga pendakwa raya, Attorney General dengan Public Prosecutor. Jadi untuk yang pertama ni yang akan dibentangkan pada hari Isnin, kami telah menyenaraikan lebih daripada 10 orang pembahas jika sekiranya ianya diteruskan untuk perbahasan. Cuma untuk hari ini, setelah kami mengadakan perbincangan di kalangan ahli-ahli parlimen pembangkang, kita ingin menampilkan beberapa perkara berkaitan dengan rang undang-undang yang pertama, pemisahan antara AG dengan peguam negara dan juga AG dan pendakwa raya. Maaf ya. Okey, yang pertamanya kita melihat rang undang-undang ini bukanlah merupakan satu reformasi kepada undang-undang yang berkaitan. Sepanjang masa sebelum daripada ini, pihak pembangkang terutamanya sebelum daripada ini, termasuk yang sekarang ini menjadi kerajaan dan juga kalangan masyarakat civil society. Satu perkara yang cukup besar yang berlaku dalam negara kita ini ialah bagaimana terlalu luas dan besarnya kuasa yang ada kepada peguam negara, iaitu sebagaimana dalam peruntukan perlembagaan yang ada sekarang ini. Kalau saya boleh baca peguam negara sekarang ini, perkara 1453, peguam negara hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan selain daripada prosiding di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Adat Negeri, Mahkamah Tentera. Ini kuasa terlalu besar. Dia mempunyai absolute discretion, budi bicara sepenuhnya untuk dia memulakan, menjalankan, menarik balik satu-satu kes. Inilah menjadi concern kepada masyarakat sivil pada masa ini. Tapi dengan pindaan yang dibuat, ianya hanya merupakan satu perkara yang disebut sekarang ini copy and paste. Kalau kita lihat dalam rang undang-undang ini, perkara yang saya sebutkan tadi ada dalam perkara 1453 ni telah dipotong. Deleted, telah dipotong 145 ni. Jadi kita ingat telah selesailah potong kuasa AG ini. Tetapi ianya digantikan dengan word by word. Kalau sebelum ini kuasa peguam negara, sekarang ini kuasa pendakwa raya. Kalau boleh saya baca, 145B1. Pendakwa raya hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi satu-satu kesalahan. Exactly the same word diambil, cumanya dipindah daripada kuasa peguam negara sebelum ini kepada kuasa pendakwa raya, PP.
apa yang menjadi perhatian kami pihak pembangkang, peruntukan yang sedia ada ini dan juga dipindah dan dikekalkan perkara yang sama ini tidak memperlihatkan peguam negara ataupun pendakwa raya yang akan datang ini mempunyai satu check and balance dan juga accountability kepada mana-mana pihak. Dalam perlembagaan, seorang menteri kabinet bertanggungjawab kepada parlimen dan juga kepada kabinet. Tetapi pendakwa raya tidak mempunyai accountability, bertanggungjawab kepada mana-mana pihak. Jadi oleh sebab itulah, kita mencadangkan supaya isu berkaitan dengan pemisahan mewujudkan jawatan pendakwa raya ini dirujuk kepada jawatankuasa pilihan khas parlimen rentas parti. Rentas parti, bukan yang biasa. Yang melibatkan perkara yang besar ini, yang melibatkan pembangkang, melibatkan pihak kerajaan, mungkin melibatkan pihak-pihak luar, NGO-NGO dan sebagainya dipanggil. Dan kita juga mahu kalau boleh sebagai satu check and balance, semak dan imbang, kuasa pendakwa raya ini boleh disemak oleh mahkamah melalui semakan kehakiman ataupun judicial review. Sekarang ini, apa saja yang dibuat oleh pendakwa raya tidak boleh dicabar di mahkamah. Dianggap sebagai satu yang tidak boleh dicabar. Non-justiciable. Tak boleh dicabar. Kerana kuasa dia melalui 145 terlalu besar. Jadi atas dasar itu, kita kumpulan pembangkang, kita mengharapkan rang undang-undang ini dirujuk semula kepada jawatankuasa pilihan khas parlimen yang khas. Yang khas, bukan yang sedia ada. Dan kalau boleh ditarik daripada dibentangkan untuk bacaan kali kedua di hari Isnin ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk rang undang-undang menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada agregatnya 10 tahun. Kami pihak pembangkang ingin menzahirkan kebimbangan yang sangat besar bahawa perkara ini boleh dianggap sebagai tidak berperlembagaan ataupun unconstitutional. Pertamanya kerana rang undang-undang ini kalau diluluskan menjadi undang-undang yang menghadkan kuasa yang di-Pertuan Agong. Kita tahu di dalam perlembagaan Artikel 42A, kuasa prerogatif atau disebut yang di-Pertuan Agong boleh bertindak mengikut budi bicaranya, his jurisdiction, his discretion untuk melaksanakan fungsi yang berikut. Ada 3 fungsi yang mana yang di-Pertuan Agong boleh laksanakan dia sendiri tanpa perlukan advice. Yang pertama, melantik Perdana Menteri. Jadi untuk melantik Perdana Menteri, ada pula kaedah pelantikan Perdana Menteri di dalam perkara 43 fasa 2A yang berbunyi, yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengurusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Tidak ada apa syarat, 10 tahun ke, 20 tahun ke, 5 tahun, tidak ada. Jadi dengan membuat pindaan ini, pada pandangan kami, ianya bercanggah dengan artikel 40, prerogatif yang di-Pertuan Agong, dan juga artikel 43 2A, iaitu hak kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri siapa saja, asalkan ianya seorang ahli Dewan Rakyat. Jadi itu satu perkara. Yang kedua, ini lebih serius lagi. Kami melihat, walaupun kami mendengar khabar pihak kerajaan tidak bersetuju dengan pandangan yang saya akan berikan ini, kami ingin menyatakan bahawa pindaan kepada perkara yang berkaitan tadi adalah satu pindaan yang perlu mendapatkan kelulusan daripada Majlis Raja-Raja ataupun dipanggil persetujuan Majlis Raja-Raja. Consent of the Conference of Rulers. Kena dapat. Ianya berdasarkan pasal
1595 yang mengatakan bahawa apa-apa undang-undang yang diluluskan antara lainnya di bawah perkara 384 tidaklah boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Apa 384 kata? 384 kata tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan, kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi perkara yang saya sebutkan tadi adalah perkara yang menyentuh kuasa Yang di-Pertuan Agong. Prerogative power of the Yang di-Pertuan Agong, it needs consent from the Conference of Rulers. Without consent ini, kami menganggap bahawa pindaan ini adalah satu yang tidak boleh diluluskan. Kalau diluluskan pun ianya adalah satu yang tidak sah dari segi undang-undang. Dan yang terakhirnya dalam hal ini, kita perlu tahu bahawa 1593, mana-mana pindaan perlembagaan mestilah disokong pada bacaan kali kedua dan kali ketiga dengan undi sebanyak tidak kurang daripada 2/3 daripada jumlah bilangan ahli-ahli Majlis Parlimen itu. Majlis Dewan Rakyat mempunyai 222 ahli, maka 2/3 mestilah tidak kurang daripada 148 orang menyokong pindaan ini. Kita maklum dan juga di sidang media sebelum ini, ada seramai 10 orang ahli parlimen, bukan daripada kumpulan pembangkang, telah menyatakan jika sekiranya tidak dipenuhi beberapa syarat-syarat, sebagaimana yang lebih kurang dengan apa yang kami juga berpandangan begitu, antaranya tidak ada semak dan imbang, tidak ada accountability kepada peguam negara ini, maka mereka ini tidak akan sokong pindaan ini. Jadi kalau mereka ada 148 pun sekarang ini, kalau tolak 10, tinggalnya berapa? Tak cukup untuk 2/3. Jadi atas dasar itu kami kumpulan pembangkang mencadangkan kerajaan tidak meneruskan dengan bacaan kali kedua dan juga membahaskan kedua-dua rang undang-undang ini, sebaliknya rujuk kepada jawatankuasa pilihan khas, parlimen yang khas dan juga membuat pindaan-pindaan yang sewajarnya. Jadi bukan saja tidak mendapat sokongan daripada kumpulan pembangkang, mungkin sokongan daripada tidak kumpulan pembangkang pun mungkin kerajaan gagal untuk mendapatkannya. Jadi itu dua perkara lah yang kami nak sebutkan pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya menyambung PC kumpulan pembangkang pada pagi ini. Tapi isu yang lain, isu ni ialah mengenai keresahan yang berterusan dalam kalangan ibu bapa mengenai dasar kerajaan yang membenarkan ataupun mula mengambil murid 6 tahun untuk masuk darjah 1. Isunya ialah hari ini rakyat menanti-nanti apa perkembangan dia. Sebab kita dah tanya di Parlimen, Datuk Seri Saifuddin Rahmahkota pun berbahas dan tidak ada jawapan daripada pihak kerajaan khususnya pada Menteri Pendidikan ni sampai hari ini dengan jelas. Berapa banyak sekolah kita yang ready, berapa ramai pelajar yang nak diambil. Kita dapat makluman telah pun dibuka pendaftaran murid tahun 1 ni sejak 15 Februari yang lalu sehingga 31 Mac. Dan dia buka pendaftaran tu kepada kedua-dua iaitu yang lahir pada tahun 2020 untuk masuk, mana yang berusia 7 tahun untuk masuk darjah 1 dan juga kepada yang lahir 2021 sepanjang tahun. Jadi kalau dia buka sepanjang tahun macam tu, mak ayah ni dia kelang kabut lah, dia akan mendaftar anak dia supaya anak dia tak ketinggalan yang umur 6 tahun. Tapi isunya, adakah sekolah kita ready? Ini perkara ni. Kalau kita order barang online, kita nak tengok progress dia tu. Kita nak tracking. Parcel tu dah sampai mana. Jadi inilah yang rakyat sedang tanya, proses tu dah sampai di mana? Kita tanya sekolah ready banyak mana, berapa ramai pelajar boleh masuk, guru macam mana. Yang ini masih belum dijawab. Dan saya dapat makluman April 2026 ni baru pihak kementerian nak buat satu proses yang namanya penataran ataupun taklimat ataupun perbincangan dengan guru-guru dan pegawai-pegawai pendidikan. Kita pun ada kawan-kawan yang bekerja di dalam. Mereka pun maklumkan mereka pun masih bingung. Nak buat macam mana ni? Bingung. Bukan bengong, bingung. Pening.
Jadi sekali lagi kita mendesak supaya pihak kementerian khususnya Menteri Pendidikan ni tolong jelaskan dengan telus. Jelaskan dengan telus sejauh mana kesiapsiagaan Kementerian Pendidikan untuk menerima kemasukan 6 tahun untuk masuk darjah 1 ni supaya mak ayah ni tidak jadi kebimbangan, tak jadi gusar, tak jadi kelang kabut. Kalau tak ready, kita desak supaya dasar ni ditangguhkan sekurang-kurangnya untuk 2 tahun lagi supaya ready semua. Isunya ialah buat kelang kabut. Buat kelang kabut yang akhir nanti kita memang pelajar dan nanti akan jadi tikus mak-mak. Jangan duk buat kalut lah, buat elok, buat bagi elok. Semua orang boleh sokong. Kalau buat kelang kabut ni nak ligan apa? Itu sajalah, kami akan terus memantau pelaksanaan ni. Jawab dengan baik, jangan jegil mata. Terima kasih. Berjumpa dengan speaker sebelah tadi. Jadi bila bincang-bincang tu saya pun rujuk kepada dia punya statement lah. Speaker punya statement setakat ni Hamzah masih Ketua Pembangkang. Jadi dia pun setuju dan saya pun yalah setakat ni kedudukannya begitulah. Tak ada apa-apa notifikasi daripada kumpulan pembangkang mengenai kedudukan Yang Berhormat Ketua Pembangkang kita. Jadi tidak ada apa-apa yang ni. Kita perubahan kerusi pun tidak ada. Kita pun hanya ada 2 hari lagi sidang. Jadi we don't think that we are going to do any changes lah setakat ni. Masanya begitu singkat. Jadi kita bincang masa panjang lagi. Tidak ada apa-apa keputusan setakat ni. Okay.